Gaji tak cukup untuk kelangsungan hidup. Pasal tu dia kena ambil personal loan. Yes. 30 sampai 40 sama. Betul. Pun kena ambil personal loan. Tapi 30 sampai 40 dia kena beli rumah, kan? Kena beli rumah pula. Time tu dia dah kahwin. Dah kahwin lagi lah. That's why bila dalam kehidupan ni apa-apa pun kena planning lah. Bila kita ada anak ni akan ada rezeki lebih. Cumanya kita kena pergi konteks yang lebih besar. Maknanya bila nak ada anak tu memang bagus. Cuma jangan sampai kita menzalimi anak lah, kan? Bila kita susah dan anak ramai dalam kita tak dapat memberi keperluan yang cukup untuk anak. Dan macam tu juga bila kita nak buat personal loan, kan? Bila buat personal loan, maknanya kita bila betul-betul perlu je kita buat. Sampai macam dah, contoh kan, kita bujang naik motor. Tapi bila dah kahwin takkan naik motor lagi, kan? Kalau masa bujang dah ada bini, takkanlah bagi bini kena hujan semua, kan? So nak tak nak kena beli kereta. Ini namanya keperluan lah. Tapi kadang kita yang keperluan tu dah bagus dah beli kereta. Tapi nak beli kereta pun memang mahal lah. Memang tak kena lah. Boleh nak beli kereta mahal. Tapi bila dah cukup, tengok ada lebihan income, baru kita boleh beli yang kereta yang lebih baik. Betul. Tapi sebelum income nak cukup tu, kita pakailah apa yang ada, maksudnya yang ikut kemampuan, supaya tidak berlaku masalah lah dalam kewangan. Sebab contoh kereta kalau beli pun memang harga kereta akan, kalau beli hari ni esok dah turun dah. Mana akan berlaku penurunan, kan? Jadi kalau macam beli rumah pun kita kena plan juga. Bila dah ada lebihan duit, baru kita boleh beli rumah. Kalau tak ada lebihan duit, beli juga rumah. Itu mana dah mencekik lah. Kita dah macam mencari nahas. Mencari nahas dan menyebabkan bila menyebabkan kita ni ada masalah kewangan, dia akan membawa sampai ke masalah rumah tangga. Itu kita tak nak. Betul.